Takdir, bolehkah ia diubah? Bahagian 1. Apabila membincangkan tentang takdir, tidak dapat dinafikan bahawa persoalan ini sering muncul dalam fikiran ramai. Jika segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan, apakah masih ada gunanya kita berusaha? Bukankah hidup ini sekadar mengikut skrip yang sudah ditulis? Sebenarnya soalan ini memberi kesan yang sangat besar kerana ia menyentuh asas keyakinan, semangat dan cara kita melihat hidup. Jika disalahfaham, ia boleh membuat seseorang jadi pasif, menyerah bulat-bulat dan akhirnya terperangkap dalam kelemahan yang tercipta dari corak pemikirannya sendiri. Hakikatnya, dalam ajaran Islam dan disokong pula oleh kajian moden seperti neuroscience, epigenetik dan psikologi kuantum, yang mana takdir bukan sesuatu yang statik atau semata-mata nasib. Ia adalah sistem kehidupan yang boleh berubah, bergerak dan memberi reaksi bergantung kepada tahap kesedaran, pilihan serta tindakan yang diambil. Takdir bukan statik, ia bergerak mengikut kesedaran diri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini bukan sekadar mesej kerohanian tetapi juga bertepatan dengan penemuan sains moden tentang keanjalan otak, neuroplasticity, iaitu keupayaan otak untuk berubah, membentuk sambungan baru dan berkembang hasil daripada pemikiran, emosi dan pengalaman baru. Dari sudut pandang moden, manusia boleh dianggap sebagai pengguna sedar dalam sistem kehidupan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan sistem dan undang-undangnya, sunnatullah, manakala manusia diberi alat navigasi dalaman iaitu akal, hati, naluri dan kebebasan memilih untuk menentukan arah perjalanan hidup. Kita mungkin bukan programmer yang mencipta sistem itu, tetapi kita memiliki kuasa atau autoriti untuk memilih fungsi dan laluan yang mahu digunakan, seperti pengguna telefon memilih ciri-ciri dalam aplikasi tanpa menciptanya. Di sinilah letaknya tanggungjawab kesedaran dengan menggunakan kebebasan memilih untuk membentuk realiti yang lebih baik, selari dengan fitrah dan tujuan hidup yang sebenar. Dua komponen takdir, tetap dan berubah. Dalam ajaran Islam, konsep takdir, qada dan qadar boleh diibaratkan seperti sistem matematik atau pengatur caraan, coding dalam perisian komputer. 1. Qada ialah bahagian yang tetap, fixed settings dalam hidup. Ia meliputi perkara yang kita tidak boleh ubah, seperti waktu kelahiran, jantina atau keturunan. 2. Qadar pula adalah bahagian yang fleksibel, variable settings. Ia merupakan perkara yang boleh dipengaruhi oleh pilihan dan tindakan kita, seperti gaya hidup, tahap kesihatan, hala tuju hidup, kerjaya dan kebahagiaan. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Surah Al-Qamar ayat 49. Hakikatnya konsep ini tidak bertentangan dengan sains. Ia seakan prinsip dalam sistem komputer atau matematik, iaitu punyai data yang bersifat tetap dan ada yang fleksibel. Alam semesta ini bukan dicipta secara rawak tetapi berfungsi sebagai satu sistem bijaksana yang memberi tindak balas terhadap input manusia. Setiap kali kita membuat pilihan sedar dan mengambil tindakan baru, tubuh kita berubah. Sel bertindak balas, hormon menyesuaikan diri serta minda mengolah maklumat baharu. Perubahan dalaman ini secara tidak langsung boleh mengubah corak perjalanan takdir kita. Qadar, takdir fleksibel yang boleh berubah. Setiap manusia dilahirkan dengan keupayaan fizikal, mental, emosi dan kerohanian yang berbeza-beza. Inilah yang dinamakan qadar, iaitu bahagian takdir yang boleh berubah mengikut tahap kesedaran dan tindakan. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah kenderaan. Ada yang dilahirkan dengan enjin kecil, ada pula yang berkuasa tinggi. Namun, sama seperti kereta,
berprestasi bukan bergantung pada jenama semata-mata, tetapi juga pada cara ia dipandu, sama ada diselenggara dengan baik atau tidak, laluan yang dipilih, serta jenis minyak, nutrisi dan tenaga yang digunakan. Kereta kecil pun mampu sampai jauh sekiranya strategi pemandu bijak. Begitu jugalah dengan hidup kita. Qadar memberi ruang untuk kita naik taraf kapasiti dalaman, iaitu 1. Bila rohani diperkukuh, maka minda jadi lebih tajam. 2. Bila minda jelas, emosi jadi lebih stabil. 3. Bila emosi stabil, maka pilihan hidup jadi lebih tepat. 4. Bila pilihan tepat, perjalanan hidup, takdir pun berubah. Perubahan ini bukan sekadar konsep rohani, tetapi juga berlaku dalam tubuh dan otak misalnya. 1. Struktur sel dan hormon berubah. 2. Gelombang otak menjadi lebih seimbang. 3. Emosi lebih terkawal. 4. Medan tenaga, getaran lebih selaras. Ini bukan mitos. Kajian moden dalam bidang seperti epigenetik membuktikan bahawa cara kita hidup, berfikir dan merasai emosi boleh mempengaruhi ekspresi genetik serta membentuk realiti fizikal kita. Sejauh mana lagi pembangunan kerohanian mampu untuk memberi kesan terhadap takdir hidup seseorang? Ikuti kami di bahagian 2.